Masih ada cara untuk memulihkan otot dan berjalan dengan kuat walaupun usia melebihi 60 tahun. Sejak kebelakangan ini, adakah anda mula rasa lemah di bahagian kaki atau rasa ia tidak lagi mampu menampung badan anda seperti dahulu? Adakah anda cepat letih setiap kali berjalan dan rasa sukar untuk mengimbangi badan jika anda tidak keseorangan? Gejala ini bukan sekadar disebabkan oleh peningkatan usia. Ia mempunyai punca yang lebih mendalam. Kajian terkini di Malaysia menunjukkan bahawa teh herba semula jadi tertentu boleh memberi bantuan besar dalam memulihkan kekuatan otot kaki, melancarkan aliran darah dan melegakan keradangan. Lebih menarik lagi, ia mendapat perhatian kerana kita boleh mendapatkan semula kecergasan tanpa bergantung kepada ubat-ubatan atau senaman yang menyakitkan. Dan berita terbaiknya ialah teh-teh ini mudah selamat dan telah dibuktikan secara saintifik. Sebagai contoh, satu kajian jangka panjang yang dijalankan di Universiti Malaya UM yang menjejaki beribu-ribu warga emas di Malaysia mendapati bahawa mereka yang mengamalkan minum teh hijau secara konsisten dapat mengekalkan jisim otot dan keseimbangan badan yang lebih baik apabila usia mereka meningkat. Ini juga boleh dilihat dalam kehidupan sebenar. Encik Abdullah Majid, seorang pelari legenda negara yang terus berlari sehingga usia 100 tahun, pernah mendedahkan bahawa salah satu rahsianya ialah secawan teh hijau yang diminumnya setiap hari. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan 3 jenis teh yang telah dipilih dan disahkan dengan teliti oleh pakar kesihatan tempatan untuk membantu meningkatkan kekuatan kaki dan tenaga anda. Jika anda tonton sehingga akhir, kami juga akan mendedahkan satu bahan teh istimewa yang mungkin ramai belum pernah dengar. Bahan ini diketahui sangat berkesan untuk melancarkan peredaran darah dan mengurangkan keletihan otot di kalangan warga emas. Jangan ketinggalan. Mari kita mulakan. 1. Teh halia dan kunyit. Melegakan keradangan dan melancarkan peredaran darah. Yang pertama ialah teh halia dan kunyit. Teh dengan aroma hangat dan lembut ini bukan sekadar minuman biasa. Ia adalah langkah pertama yang boleh membawa perubahan besar dalam kehidupan harian warga emas yang kekurangan kekuatan kaki dan memerlukan tenaga semula jadi. Jika anda rasa kaki menjadi berat semasa berjalan atau mudah letih walaupun hanya menaiki tangga teh ini, mungkin akan menjadi amalan harian yang berharga untuk anda. Mari kita lihat mengapa ia sangat berkesan. Halia dan kunyit adalah dua rizom anti radang. Semula jadi yang paling kuat. Apabila kedua-duanya dibancuh bersama, ia bukan sahaja memberikan rasa yang harum tetapi bertindak secara langsung untuk melegakan sakit sendi, kekejangan dan keletihan otot. Apabila usia meningkat kesukaran bergerak, bukan hanya kerana otot menjadi lemah, tetapi juga kerana kesakitan dan bengkak yang menyusul walaupun selepas melakukan aktiviti ringan. Teh halia dan kunyit membantu menenangkan punca ketidakselesaan ini. Bukan itu sahaja. Halia mengandungi bahan yang dipanggil gingerol yang terkenal dapat membantu melancarkan peredaran darah. Bayangkan kaki anda sebagai sebuah jentera yang jitu. Jentera ini perlu menerima bekalan darah yang kaya dengan oksigen dan nutrien secara stabil setiap hari untuk kekal kuat dan pulih daripada keletihan. Namun jika aliran darah tidak lancar, otot tidak akan mendapat bekalan yang diperlukan, lalu mula berasa letih dan tidak stabil. Dengan meminum teh halia secara konsisten, peredaran darah dirangsang dengan lembut, memberikan tenaga kepada kaki dan keyakinan dalam setiap langkah. Kisah kunyit juga tidak boleh diketepikan. Rempah keemasan ini kaya dengan bahan yang dipanggil curcumin. Bahan ini memainkan peranan penting dalam mengurangkan keradangan, melindungi otot daripada kerosakan dan membantu pemulihan selepas aktiviti. Jika lutut anda berbunyi semasa anda cuba berdiri atau rasa sengal selepas berjalan-jalan sebentar, curcumin sangat membantu meredakan semua ketidakselesaan itu. Apabila keradangan berkurangan, otot akan kembali berfungsi secara normal, menyokong badan dengan stabil dan memberi kekuatan kepada pergerakan. Satu lagi, fakta yang sering diabaikan teh ini.
bukan sahaja menjaga kesihatan kaki, tetapi juga membekalkan tenaga yang lembut. Tidak seperti kopi yang boleh menyebabkan ketegangan halia, membantu metabolisme, membolehkan makanan ditukar menjadi tenaga dengan lebih baik. Daripada rasa lesu selepas makan tengah hari atau keletihan di waktu petang, secawan teh ini boleh membuatkan fikiran anda lebih segar dan badan terasa lebih ringan. Anda mungkin mendapat kekuatan untuk melakukan senaman regangan ringan atau berjalan-jalan di taman seperti di Taman Tasik Titiwangsa yang telah lama anda tangguhkan. Cara membuatnya juga mudah di rumah. Ambil beberapa hirisan halia segar, 1 sudu teh serbuk kunyit atau kunyit hidup segar jika ada. Masukkan bahan-bahan ini ke dalam air mendidih dan biarkan ia merenih selama 10 minit. Petua tambahan tambah secubit lada hitam untuk meningkatkan penyerapan curcumin. Anda juga boleh menambah madu seperti madu tualang atau perahan limau nipis untuk rasa yang lebih lazat. Secawan teh ini bukan sekadar minuman tetapi penawar semula jadi yang memulihkan keseimbangan kaki dan seluruh badan. Ada yang merasai kesannya dalam beberapa hari, ada yang mengambil masa beberapa minggu, tetapi yang penting ialah konsistensi. Menjadikannya amalan secawan setiap pagi pasti akan membawa perubahan ketara pada keadaan kaki dan tenaga harian anda. Malah dalam amalan perubatan tradisional Melayu, halia dan kunyit sering digunakan untuk kelenturan sendi dan melegakan kesakitan harian. Dalam dunia moden atlet negara kita seperti jago berbasikal Azizul Hasni, awang juga dilaporkan mengambil kunyit sebagai sebahagian daripada rutin pemulihannya. Jika anda ingin mendapatkan semula kekuatan kaki, mengurangkan kesakitan dan memperoleh tenaga semula, jadi teh halia dan kunyit adalah titik permulaan yang paling mudah dan pasti. 2. Teh hijau ginseng, tenaga segera dan daya tahan. Yang kedua ialah teh hijau ginseng. Jika anda berasa lemah kaki, walaupun baru separuh hari dan hilang semua motivasi untuk bergerak teh ini, mungkin jawapan yang diperlukan oleh badan anda. Teh hijau ginseng adalah seperti penggeras semula, jadi yang memberi rangsangan lembut kepada seluruh badan, membangunkan semula otot yang letih, otak yang lesu dan kaki yang terasa berat. Teh ini istimewa kerana ia menggabungkan 2 tumbuhan yang hebat. Teh hijau kaya dengan antioksidan dan membekalkan tenaga semula jadi. Ginseng digunakan selama beratus-ratus tahun dalam perubatan tradisional, terutamanya perubatan tradisional Cina yang diamalkan secara meluas di Malaysia untuk menghilangkan keletihan dan memulihkan ki atau tenaga. Talaman. Jadi mengapa ginseng sangat berkesan untuk kesihatan kaki? Ginseng terkenal dengan sifat adaptogennya. Apabila usia meningkat, badan kita menghadapi pelbagai tekanan setiap hari yang memberi kesan kepada otot dan sendi. Ginseng membantu mengurangkan tekanan dalaman ini, membolehkan badan memulihkan keseimbangannya sendiri dan membantu kaki agar tidak lagi terasa terbeban semasa bergerak. Kajian juga menunjukkan bahawa ginseng sebenarnya meningkatkan prestasi dan daya tahan otot. Ia membantu badan menggunakan oksigen dengan lebih cekap. Jadi walaupun anda melakukan aktiviti yang sama, anda akan kurang letih dan boleh bergerak lebih lama. Apabila ditambah pula dengan teh hijau, kesan sinerginya menjadi lebih hebat. Teh hijau kaya dengan catekin, antioksidan yang menyingkirkan radikal bebas berbahaya yang terkumpul di dalam otot dan sendi. Radikal bebas ini merosakkan sel sedikit demi sedikit, membuatkan kaki anda terasa jauh lebih tua daripada usia sebenar. Secawan teh hijau setiap hari membantu proses pemulihan semula, jadi badan mengekalkan otot yang lebih kuat dan mengurangkan beban pada sendi. Selain itu, tidak seperti kopi yang memberi kejutan tenaga dan cepat pudar, teh hijau mengandungi asid amino bernama L-theanine yang menenangkan fikiran sambil mengekalkan fokus. Apabila ginseng ditambah, ia membekalkan tenaga yang stabil dan tahan lama untuk badan dan minda. Bahagian penting di sini ialah tenaga mental. Ramai yang terlepas pandang apabila otak segas dan bertenaga secara semula, jadi kita akan lebih kerap menggerakkan badan.
Pergerakan kecil inilah yang akhirnya menjadi asas terbesar untuk membina semula kekuatan kaki. Cara membuatnya juga mudah. Didihkan secawan air, biarkan ia sejuk sedikit, tidak terlalu panas. Rendam 1 uncang teh hijau selama 2,3 minit. Selepas itu, masukkan beberapa hirisan akar ginseng nipis atau 1,4 sudu teh serbuk ginseng dan biarkan ia meresap selama 5 minit lagi. Tambah sedikit madu atau lemon mengikut cita rasa. Kajian daripada Institut Penyelidikan Perubatan EMR Malaysia mendapati bahawa warga emas yang mengambil ginseng secara konsisten menunjukkan peningkatan ketara dalam kekuatan otot bahagian bawah badan dan pengurangan tahap keletihan semasa aktiviti harian. Malah pelakon veteran terkenal negara Datuk Jalaluddin Hassan yang kekal aktif dan bertenaga walaupun pada usia lanjut pernah menyebut bahawa rutin kesihatannya termasuk teh ginseng memainkan peranan besar dalam kecergasannya. Oleh itu, jika anda rasa kaki mudah letih dan badan tidak bermaya, teh hijau ginseng adalah minuman yang patut diamalkan dalam rutin harian anda. 3. Teh akar ashwagandha. Ginseng India keseimbangan stres dan pemulihan. Yang ketiga ialah teh akar ashwagandha. Di Malaysia, ia mungkin lebih dikenali sebagai ginseng India atau Withania somnifera. Teh ini bukan sekadar membantu kekuatan kaki. Ia adalah teh istimewa yang memulihkan keseimbangan seluruh badan, ketenangan dan tenaga dalaman. Jika nama ashwagandha kedengaran asing bagi anda, ini mungkin peluang anda untuk merasai kecergasan baharu. Ashwagandha digelar tumbuhan adaptogen dalam perubatan Ayurveda yang juga diamalkan di Malaysia, membantu badan menyesuaikan diri dengan lebih baik terhadap stres, keletihan dan penuaan. Ini amat penting kerana apabila usia meningkat, otot tidak menjadi lemah hanya kerana kurang aktiviti, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kompleks seperti stres, kronik tidur yang tidak mencukupi dan perubahan hormon. Ketidakseimbangan hormon seperti kortisol, hormon stres dan testosteron yang memainkan peranan penting dalam tahap tenaga dan keadaan otot akan membuat badan mudah letih dan lambat pulih. Bayangkan anda bangun pagi bukan dengan rasa berat dan cemas, tetapi dengan fikiran yang tenang dan kaki yang terasa ringan. Saat anda menggeliat, anda dapat merasakan kekuatan pada kaki anda seolah-olah bersedia untuk memulakan hari. Ramai yang mengamalkan teh ashwagandha melaporkan perubahan halus tetapi nyata ini. Ini kerana teh ini tidak hanya merawat gejala luaran tetapi menstabilkan sistem dalaman yang mengawal stres, masalah kesihatan, kebimbangan kewangan atau kurang tidur menyebabkan hormon stres kortisol dirembeskan secara berterusan. Ini akan melemahkan otot, mengumpul lemak di perut dan menghabiskan tenaga badan. Ashwagandha membantu mengawal rembesan kortisol yang berlebihan. Ini menenangkan sistem saraf dan memberi isyarat kepada badan. Sekarang selamat anda boleh pulih. Peralihan mudah inilah yang menjadi asas untuk badan mula memulihkan dirinya. Pelbagai kajian klinikal telah menunjukkan bahawa ashwagandha mempunyai kesan positif dalam meningkatkan daya tahan otot dan deria keseimbangan di kalangan warga emas, dengan beberapa kes melaporkan peningkatan yang boleh diukur dalam kekuatan kaki dan stamina dalam masa beberapa minggu sahaja. Ia juga membantu kesihatan saraf. Jika kaki anda menggeletar atau terasa seperti hilang imbangan semasa berjalan puncanya, mungkin bukan pada otot itu sendiri, tetapi pada kelemahan sistem saraf yang menghubungkan saraf dan otot. Ashwagandha membantu mengukuhkan rangkaian ini, membolehkan pergerakan menjadi lebih responsif dan stabil. Selain itu, jika anda mengalami kesukaran untuk tidur, teh ini juga berkesan pada waktu malam. Mengakhiri hari dengan secawan teh ashwagandha suam akan menenangkan fikiran, meredakan keresahan dan membawa kepada tidur yang lebih nyenyak dan stabil. Otot kita pulih semasa kita tidur. Oleh itu, apabila kualiti tidur bertambah baik, kekuatan kaki secara semula jadi akan pulih. Cara membuatnya: sediakan 1 sudu teh akar ashwagandha kering, reneh dalam air dengan api perlahan selama 10 minit atau lebih. Tapis dan minum suam.
Mengikut cita rasa, anda boleh menambah sedikit kulit kayu manis atau madu untuk menikmati rasa yang lebih enak dan selesa. Ramai pakar kesihatan di Malaysia, terutamanya pakar pemakanan holistik seperti Dr. Fatimah Ali, pakar pemakanan terkenal, mengesyorkan ashwagandha kepada golongan pertengahan umur dan warga emas yang sering mengadu keletihan dan stres. Dalam kalangan komuniti wellness 60-an ke atas di Malaysia, adaptogen seperti ashwagandha semakin mendapat tempat dan dinilai berkesan dalam memulihkan keseimbangan tidur dan tenaga. Apabila setiap langkah terasa goyah dan fikiran mula resah, teh akar ashwagandha ialah teman yang tenang untuk membantu anda mencari semula keseimbangan. Ini bukan hanya soal menguatkan otot. Ia adalah proses memulihkan badan minda dan emosi bersama-sama. Kesimpulan, sekarang anda sudah ingat 3 teh semula jadi yang kita bincangkan, teh halia kunyit, teh hijau ginseng dan teh akar ashwagandha. Ketiga-tiganya bukan sekadar minuman suam tetapi alat pemulihan semula jadi untuk mengembalikan kekuatan kaki anda dan meningkatkan tenaga harian anda dengan lembut. Halia dan kunyit meredakkan keradangan dalaman, teh hijau ginseng meningkatkan daya tahan otot dan ashwagandha memulihkan keseimbangan badan dan minda. Teh-teh ini bukanlah minuman kesihatan untuk majlis khas. Sebaliknya, ia adalah amalan dalam kehidupan seharian yang membawa perubahan kecil, tetapi pasti supaya anda boleh berjalan dengan lebih ringan, kurang sakit dan kurang letih. Perkara yang paling penting ialah konsisten mengamalkannya secawan sehari. Jangan kecewa jika tiada perubahan drastik serta-merta. Seperti akar yang mesti bertapak kukuh sebelum daun boleh tumbuh badan dan minda juga bersedia secara senyap untuk pemulihan. Jika ini ditambah dengan senaman regangan ringan, berjalan-jalan singkat di kawasan perumahan dan kata-kata semangat untuk diri sendiri, kaki anda pasti akan menemui kekuatannya semula dan hati anda akan dipenuhi tenaga sekali lagi. Jika video hari ini membantu, kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Teh manakah yang anda ingin cuba dahulu? Jika anda dapati video ini bermanfaat, sila tekan like, dan jika anda ingin terus menerima maklumat kesihatan yang boleh dipercayai seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loceng pemberitahuan. Penyertaan anda memberi kami kekuatan untuk terus menghasilkan kandungan berkualiti untuk kehidupan warga emas semua. Anda boleh menjadi kuat semula. Malah anda sudah pun kuat. Mulakan hari anda hari ini dengan secawan teh suam untuk badan dan minda anda. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir.